Assalamualaikum. Baru-baru ni aku ada beli satu tilam angin di Shopee dan dia ada pilihan 3 warna, hitam, grey dan juga beige. Dan yang lebih menarik selain ada pemegang di sini dan juga ada automatic pump yang disambungkan terus pada tilam angin nanti. Nanti aku tunjuk macam mana tilam yang aku masukkan, okey. Tilam angin yang didatangkan ni adalah dalam bentuk siap dengan beg dan sesuai untuk camping. Jom kita buka. Tilam angin ni aku dah buka. Yang satu ni ada untuk bantal angin, dan dekat tepi ni akan ada pump. Nanti aku tunjuk lebih detail kejap lagi. Okey, ini adalah bentuk hamparan tilam angin yang belum diisi angin. Korang tengok daripada hujung juga ke hujung. Dekat hujung ni tempat untuk isi angin atau buang angin. Ni tempat pemegang. Dan yang ni adalah tempat pump. Kalau aku buka pump angin ni, tekan switch ni, korang akan nampak dalam ni ada pump yang boleh korang keluarkan. Pump ni menggunakan bateri korang boleh charge dulu kat rumah sebelum korang pergi camping supaya betul-betul fully charge sebelum digunakan. Dekat atas ni ada button inflate untuk masukkan angin, off untuk matikan, deflate untuk buang angin. Okey. So sekarang ni pump ni aku dah charge terlebih dahulu. Jom kita tengok. Pump dari jenis bateri ni telah fully charge. Kemudian korang masukkan ke dalam slot dia macam ni. Masukkan. Kemudian korang nampak ada button inflate. Kemudian korang tekan saja untuk mula mengepam angin masuk ke dalam. Jangan tutup benda ni biarkan. Macam ni. Korang akan tengok tilam akan sikit bunyi sedikit mengelembung. Proses mengepam tidaklah lama, sekejap je. So, bila tilam dah betul-betul keras, angin sudah masuk. Kita boleh tarik sini. Kemudian tekan button off. Selesai, terus tutup yang ni. Okey, selesai. Korang boleh tengok sini dan biarkan. So, betul lah function dengan tadi. Video pertama adalah cara macam mana nak gunakan pump tu tadi dan mula mengepam tilam angin, dan kali ni kita nak tunjukkan macam mana untuk kita buang angin pula. Jadi mudah je, tarik balik semula tilam, buka balik switch tadi, tutup dia. Kat sini ada button deflate. Deflate ni untuk masuk membuang angin. So korang cuma tekan saja kat sini. Kemudian biarkan. Proses membuang angin pun bermula. Okey, kita punya tilam angin telah terpis. Ditarikkan pengepam ni. Kemudian kita tekan button off. Okey, macam tu je. Okey guys, kalau korang berminat dengan tilam angin yang macam ni, yang sesuai untuk digunakan untuk aktiviti outdoor ataupun camping, dan ada pemegang macam ni, warna dia pun cantik, dan ada pump dari jenis bateri yang automatik macam ni, sila klik link yang diberikan. Okey, bye.